Okey geng, jumpa lagi kita dekat channel Abang Khairul. Okey, hari ni Abang Khairul nak tunjukkan apa? Motor yang tengah hot, tengah panas, ramai orang duk cari sekarang ni. Aveta Nova 200. Jadi video macam ni macam biasalah, Abang Khairul akan walk around, pusing keliling motor, kita tengok feature-feature apa yang ada, spek-spek enjin apa yang ada. Kita tengoklah sedikit sebanyak apa yang ada pada motor Nova 200 ni. Jadi untuk Nova 200 ni, kalau kita tahu motor ni baru saja dilancarkan. Kalau sebelum ni dia ada Aveta Nova 160, tapi yang ni dia bagi Aveta 200. Bentuk kita tak payah cerita lah, bentuk semua orang dah tahu lah. Bentuk memang bentuk macam Yamaha MVX lah, confirm lah. Tapi dia untuk Abang Khairul punya mata, dia lagi cantik daripada Yamaha MVX dan dia lagi murah lah. Tapi motor ni motor China, kita tak boleh nak kata lebih-lebih. Ini motor China, yang MVX motor Jepun kan. Jadi setiap orang dia ada pilihan dia sendiri lah. Bolehlah pilih yang mana pun, terpulang kepada anda lah. Okey, jadi kita tengok daripada sudut hadapan. Motor ni dia macam ni lah. Dia memang nice, nampak tu memang lawa gila. Lampu dia pun semua lawa. Kita akan tengok apa yang ada pada motor ni. Lampu dia macam mana, on switch macam mana, signal kat mana. Okey, ni daripada sudut tepi. Memang nice, memang cantik. Sebiji macam MVX lah. Body dia memang tiru sebiji lah. Memang sekali tengok tu memang kita akan kata dia macam Yamaha MVX lah. Alright, ini daripada sudut bahagian belakang. Bahagian belakang dia. Alright, lampu kita tengok dia kecil sikit lah. Okey, ini bahagian sisi sebelah kiri lah. Alright. Jadi kalau kita tengok motor ni, first kali kita nak tengok dia punya spek enjin dululah. Okey, motor ni enjin dia main dengan enjin single overhead cam 1 silinder 4 valve 4 stroke liquid coolant, cc bersasaran 183 cc, Newton meter of torque 17.6 Newton meter of torque, horsepower boleh mencapai sehingga 18 horsepower. Okey, jadi untuk kapasiti saiz enjin tu panggil tak jumpa lagi, tak jumpa. Tapi standard untuk motor macam ni 1 liter lebih sikit macam tu lah, kerana satu botol lah, kerana satu botol. Untuk top speed motor ni ada yang kata boleh pi sampai 135 ke 140 km/h. Motor ni dia menggunakan fuel injection. Untuk transmisi gear CVT automatic. Motor ni memang tak ada clutch, tak ada gear lah. Sebab motor skuter kan, memang dia main CVT automatic lah, tak ada gear, tak ada clutch. Tinggi seat motor ni 778 mm sahaja. Untuk berat motor ni 112 kg, agak murah, agak ringan lah, tak berat sangat, standard orang Malaysia aja boleh bawa. Kalau tengok suspension depan dia bagi fork teleskopik, bukan USD, teleskopik. Untuk belakang dia bagi dual absorber siap sekali dengan subtank. Kalau kita tengok dual absorber siap sekali dengan subtank, dia main warna gold macam ni, memang nampak cantik lah. Okey, dia punya subtank ni pun bukan subtank yang kosong lah. Dia memang subtank yang ada function. Maksudnya subtank ni bukan subtank wayang sahaja. Macam mana kita tahu tu, setengah motor tu ada, kita tengok dia ada je botol kat belakang ni kan, tapi itu fake punya lah. Tapi yang ni dia ada, panas. Tapi yang ni dia ada dia punya function lah, dia function lah. Alright, ini dia punya suspension. Depan dia pakai teleskopik, belakang dia pakai dual absorber. Lepas tu untuk brake lah. Kalau brake depan, kalau kita tengok dia bagi disc brake, siap ABS, siap TCS. Kalau macam ni dia punya size disc brake dia, satu port sahaja. Depan ada TCS, ada ABS. Untuk belakang pun dia bagi disc brake juga. Itu yang best tu. Depan belakang dia bagi disc brake. Siap ada ABS, siap ada TCS. Untuk saiz tayar pula, kalau kita tengok saiz tayar depan 100/80 14 inci. Untuk saiz tayar belakang 120/70 rim 14 inci. Ketinggian dia pakai tayar 14 inci. 14 inci ni cantik lah. Untuk orang Malaysia memang dia suka motor skuter yang 14 inci saiz ke atas. Kalau untuk orang Malaysia, dia memang suka saiz-saiz tu untuk tayar skuter. Janganlah buat rendah daripada tu. Janganlah buat rim yang kecil daripada tu. Sebab orang Malaysia memang suka 14 naik ke atas. Kalau boleh bagi 15 inci, lagi orang Malaysia suka. Abang Khairul pun tak sure, tapi itulah kehendak orang Malaysia, apa yang orang Malaysia suka lah. Alright. Lepas tu kalau kita tengok motor ni, yang special dia, nombor satu dia ada smart key. Dia tak pakai kunci, dia pakai keyless sahaja. Lepas tu kalau kita tengok lagi, dia ada USB dual port. USB USB dia dekat sini. Okey, kat dalam ni. Dia ada type C dengan juga type A. Tapi yang ni Abang Khairul tak suka. Sebab kalau kita tak phone, dia macam tak boleh. Kan, beg tak payah ada lah, senang. Beg tak payah ada lah, senang kan. Jadi ini Abang Khairul tak suka lah dekat sini. Okey, lepas tu kalau kita tengok lagi kat motor ni ada apa yang kita best.
Untuk saiz tank dia 10 liter. Okey, 10 liter ni dah sesuai lah untuk berjalan dekat Malaysia kan. Okey, ni dia punya minyak, tank minyak dia 10 liter sahaja. Motor ni dia dilengkapi juga dengan sistem ISS ataupun idling start stop system lah. Okey, ni dia punya button. Kita nak off, kita letak atas, kita nak on, kita letakkan dekat bawah ni. Dia function dia benda ni macam bila hang berhenti traffic light kan, dia akan mati sendiri dia. Jadi hang nak jalan balik tak perlu tekan starter dah, cuma pulas dia punya throttle saja untuk hidupkan dia semula. Okey, itu adalah ISS system. Lepas tu motor ni dia dilengkapi dengan sistem yang safety lah, ABS, TCS. ABS ni dia guna untuk bila hang emergency brake. TCS ni selalu dia akan guna bila hang lalu dekat jalan yang permukaan dia tak rata lah. Okey, untuk lampu depan dia bagi lampu yang cantik. Abang kira suka lampu depan dia. Alright, kalau kita tengok di sini, tapi aku tak sure lah sebab siang kan. Okey, dia ada daylight running dekat sini. Nampak? Daylight running dekat sini. Daylight running ni bila kita on switch dia akan jalan ikut dia punya line ni lah. Jadi dia nampak nice lah. Lepas tu dia ada winglet dekat sini. Ini tambahan. Kalau 160 punya tak ada winglet ni. Signal dia dekat sini. Okey, kiri kanan. Alright. Lepas tu kalau kita tengok lagi untuk dia punya cushion. Cushion ni dia ada penambah baikkan lah. Cushion ni kalau kita tengok yang sebelum ni, cushion dia biasa saja. Tapi yang ni dia buat penambah baikkan. Nombor satu, nampak memang cantik. Tengok pun dah rasa selesa. Kalau naik, confirm lagi selesa. Okey, kat belakang ni ada bagi macam backrest lah. Backrest untuk lebih selesa untuk orang belakang. Di sini dia buat macam ala-ala carbon sikit. Alright, lepas tu bawah seat dia standard size lah. Boleh masuk sebiji helmet sahaja. Sini dia punya bahagian bateri. Alright. Jadi untuk meter pun sama macam Nova 160. Dia ada macam touchscreen sini. Tapi macam ni lah. Dia bukan touchscreen tau. Dia ada satu tempat ni yang kita boleh touch. Hal lain tak boleh. Sini je kita nak set semua di sini sahaja. Alright. Jadi kalau kita tengok motor ni daripada bahagian depan tu memang nampak cantik lah. Bentuk macam MVX. Dia tambah pula dia bagi winglet dekat sini. Nampak lagi nice, lagi cantik, lagi segak kan. Okey, dekat atas ni dia ada dia punya windshield lah ataupun dia punya cap dekat atas ni. Alright, kalau kita tengok dekat bahagian depan tayar ni, macam yang saya cakap tadi tu lah. Untuk tayar depan dia bagi saiz 100 80 rim 14 inci. Disc brake dia bagi ABS, TCS sekali dekat situ. Okey, ini untuk bahagian tayar, signal dekat sini ada stripe sikit. Alright. Kalau kita tengok dekat bahagian tepi ni, dia ada stripe lah. Macam sini ada Aveta Malaysia Book of Record. Okey, Malaysia Book of Record ni dulu Aveta ada buat macam satu event yang pas motor kepada customer berapa ratus biji abang tak ingat dah. Tapi dia masuk Book of Record lah. Jadi dia akan lekatkan stiker ni sebagai macam tanda kejayaan mereka lah. Okey. Jadi ni enjin dia. Enjin single overhead cam lah. Enjin single overhead cam, 4 valve, 4 stroke liquid coolant. Lepas tu CC 183, horsepower 18, top speed dalam 135 ke 140 macam tu lah. Okey, tank 10 liter. Okey, ni bahagian tepi nampak pun nice sebab dia ada disc brake belakang dia nampak lagi penuh tau. Nampak lagi cantik lah. Okey, ni abang kira tak apa suka sikit sebab dia macam lebih sikit daripada sini kan. Tapi tak ada masalah pun, benda isu sikit saja. Okey, ni daripada bahagian belakang. Kalau kita tengok dia punya lampu tu agak kecil lah. Macam nipis sikit tapi okey lah, sesuai dengan dia punya body, tak ada masalah apa. Okey, untuk belakang ni, tayar belakang dia bagi saiz 120 70 14 inci. Siap ada disc brake, ABS dan juga TCS juga. Jadi untuk motor macam ni kita nak bawa orang pun sambil tengok sajalah. Tak ada apa pun. Warna ni abang kira paling suka sekali lah. Warna biru campur kuning ni. Ini abang kira dah stock insyaAllah. Okey, ini dia punya bahagian CVT. Okey, lepas tu kalau kita tengok meter apa semua macam biasalah. Semua tak ada apa pun. Ini kita tengok dia punya ISS system. Ini dia punya hazard. Ini dia punya starter. Ini dia punya lampu atas, lampu bawah, signal kiri, signal kanan. Ini dia punya horn. Alright, itu sahaja. Jadi yang bestnya motor ni bentuk dia memang cantik lah. Ni ada satu bagi key kunci untuk kalau kata bateri hang rosak ke apa, kunci ni akan selamatkan hang lah. Alright. Okey, jadi macam tu sahaja untuk Aveta Nova 200 ni. Jadi esok kita buat video motor lain pula. Kita tengok motor apa pula kita nak buat. Jadi untuk Aveta Nova ni kalau dekat Abang Gerol boleh buat full loan, bulanan anggaran dalam
2.5 macam tu lah selama 5 tahun. Jadi kalau ada yang nak motor ni boleh Roger Abang Giro, tapi stok macam biasalah motor baru kena tunggu lama sikit. Mana boleh subscribe dulu. Abang Giro lama dah tak buat video dekat YouTube ni. Ni baru nak start balik sebab sibuk sikit. Ini baru nak start balik. Jadi esok kita akan buat motor lain pula. Jangan lupa subscribe Abang Giro. Apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.